Ini cendol durian paling premium saya pernah makan. Diorang letak 3 ulas durian dalam satu mangkuk tau. Okey, jom kita layan cendol durian. Hai, selamat datang. Assalamualaikum. Salam. Kak, apa yang menu menarik kat sini? Okey, mai Kak dah recommend. Okey, kita ada cendol udang merah, kita ada pulut, kita ada cendol biasa, kita ada Oreo, kita ada sagu, kita ada kacang merah dan kita ada jagung. So yang special kedai kita hari ni ialah cendol udang merah. Kita promo ya, cendol udang merah ni kita promo RM10. Okey. So hari ni nak recommend, akak akan buat cendol udang merah, cendol pulut dan cendol sagu. Okey, jom. Kak Ngah nak buat apa tu? Kak Ngah nak buat cendol, okey. Mari sini, dekat sikit Kak Ngah tunjuk cara cendol durian atuk. Okey, air yang kita dah pisah. Okey, yang ini kita gunakan santan sawit ya. Kita guna santan sawit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, santan sawit. Okey. Gula Melaka ya. Ni bancuh dah masak daripada pagi ke? Masak daripada pagi. Masak ni memang cerewet. Dia nak kena sabar. Kalau tak sabar dia hangit. Okey? Okey. Gula Melaka. Itu campur gula Melaka, ada campuran gula lain ni? Tak ada, gula Melaka dengan daun pandan. Okey. Itu yang wangi tu Kak Ngah ya? Ya. Okey, cendol ya. Cendol ni memang buat sendiri ya? Ya. Homemade cendol ni ya. Kalau kita nak tahu homemade tak homemade, bila kita buka ni kita bau dia punya pandan. Okey? Okey. Yang ni, lepas tu yang ni Kak Ngah buat cendol pulut ya. Okey. Pulut kita kuning lah sebab Selangor. Okey. Ini pun buat sendiri, Kak Ngah nampak lembut je. Yang ni, pulut ni kita masak sendiri, lepas tu kita letak cincau. Okey. Yang ni untuk cendol pulut ya. Okey, portion macam ni RM5. Okey, cendol pulut. Okey. Sekarang Kak Ngah nak buat cendol sagu. Okey, santan sawit. Gula Melaka. Okey. Cendol. Sagu pun kita masak sendiri ya. Kita boleh tengok sagu kalau kita masak sendiri dia punya kembang dia tu lain macam ya. Kalau kita tengok kembang dia cantik. Dia sekata. Sagu ni macam mana nak jadikan dia kembang sekata? Ada tips tak? Ada tips dia. Tips dia kita kena rendang dulu. Rendang dia kita kena pandai Kalau rendang terlalu lama pun tak boleh. Okay. Meriah Kak Ngah? Ya. Kita taruh cincau juga ya. Okey. Ini cendol sagu ya. Okey, yang special, yang tengah promo sekarang ni, Kak Ngah nak bagi tahu, okey. Santan. Gula Melaka. Cendol. Yang special ialah udang merah. Udang merah ni fresh tau. Fresh. Okey. Udang merah. Okey. Ni baru sampai ke? Baru sampai. Okey. Cendol udang merah ya. Kita akan bagi 3 ulas. Kalau adik tengok dalam video sama juga kalau datang kat kedai. Kita akan bagi 3 ulas. Tak ada tak sama. Okey. Udang merah. Kak Ngah. Fresh. Okey. Kita letak cincau. Okey. Cendol udang merah RM10. 3 ulas. Siap. Wow. Okey. Yang ini cendol pulut ya. Menariknya. Okey. Yang ini cendol sagu. Yang ni special lah cendol udang merah. Okey, selamat menjamu selera ya. Terima kasih Kak Ngah. Sama. Hai, saya manager di Medan Selera Delima Sector 24 Durian Atuk. Nama saya Kak Ngah, boleh panggil saya Kak Ngah saja. Okey. Zoom sikit. Okey. Durian udang merah. Okey, boleh datang dekat Medan Selera Delima Sector 24. Kami beroperasi daripada
11 pagi sampai 11 malam tiap-tiap hari. Bila waktu musim durian kita akan buka tiap-tiap hari, tak ada cuti. Kecuali bila musim dah kurang, kita akan cuti dalam 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Boleh datang ramai-ramai, boleh bawa family ke, saudara mana, kawan-kawan, atau boleh buat event di tempat kami. Boleh buat event. Kami akan bagi diskaun harga, atau kalau nak buat untuk catering pun boleh. Okey. Sekarang ni musim durian udang merah. Okey. So datang ramai-ramai ke Durian Atuk, Jalan Kebun dan Durian Atuk Medan Sereda 5. Siapa yang minat cendol ke apa ke boleh datang. Boleh cuba cendol kita. InsyaAllah terbaik. Okey, jom datang ramai-ramai cuba cendol Durian Atuk.